kejahatan, kemudaratan yang akan menimpa kita. InsyaAllah, izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalkannya setiap malam. Lebih-lebih lagi kita pergi masuk kawasan baru. Bahagia lagi duduk istighfar dan sebagainya. Sebelum tidur tu baca ayatul kursi, amanah Rasul, Al-Qul, tasbih 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34. Kita baca doa Bismillahirrahmanirrahim. Bacalah tambah-tambah. Bismillah, Bismillah. Kalau satu kali dan sekali. Kita malam kita baca insyaAllah. Sebagai kita punya hasil, kita punya benteng. Benteng ada benteng. Ada benteng banyak terpelihara daripada hasad, dengki, ain dan sebagainya. Kena ada amalan. Ya, buat. Dan niat kita belajar itu supaya kita beramal. Lillahi ta'ala. Buatnya. Kita malam kembali insyaAllah. Kalau mengantuk sangat, sekurang-kurangnya baca ayatul kursi. Sekurang-kurangnya baca ayatul kursi. Itulah paling mengantuk ayatul kursi. Jadi disebut dalam ayat surat Al-Baqarah hujung tu, Amanna Rasulu bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Itu dia punya dalil. Ini masih pada 20 ada dalil. Masih pada 20 beriman dengan segala rasul. Apa dalil? Wa kutubihi wa rusulihi. Cuma dia tulis dalam bahasa Jawi je. Wajib beriman ia dengan segala rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam dan segala nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam atas jalan ijmal. Apa ijmal? Atas jalan keseluruhan. Dengan makna, apa makna wajib beriman dengan makna apa? Kita etikatkan bahawasanya ada bagi Allah Ta'ala itu beberapa banyak rasul dan nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam. Nah itu ya. Kita etikatkan, kita jazamkan dalam hati kita, bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu ada beberapa banyak. Seperti dia katakan bahawa Anbiya itu nabi-nabi lah. Nabi-nabi ni apa? Rajulun salih. Ta'rif nabi itu rajulun salih yuha ilaihi. Seorang lelaki yang salih rasul. Jadi nabi itu banyak. Lelaki yang soleh. Alaihi wassalatu wassalam. Itu dia. Kata ulama 100,000 dan 20 alaihi wassalatu wassalam. Dan yang jadi rasul alaihi wassalatu wassalam daripada mereka itu 313 orang. Jadi lah. Jadi 13 orang sama dengan bilangan adik Badar alaihi wassalam. Dan 25 rasul yang disebutkan nama mereka itu. 30 orang itu, 313 orang itu secara borong lah. Yang 100,000 itu 35 orang tak kata ingat. Tak perlu ingat, tapi perlu tahu. Perlu tahu. Tahu lah. Bila nak tahu itu, nak tahu, kena belajar. Umur dia pun tak ada juga. Seperti yang nama yang tak ada kata 4,000. Yang termasuk dalam tu boleh jadi juga ya. Ini nama tu kan yang tidak direkodkan. Dalam tu boleh lah. Ya. Muhammad Tahir tak layak. Tanya orang tanya kita. Jika ditanyakan seseorang daripada mereka itu, bisa jawabnya dengan bahasanya ia Rasul. Itu ya. Tiada dihafalkan dia. Tiada dengan makna wajib dihafazkan. Dengan bersyahadah lain. Dan jika berkata ia, dia berkata ia, tiada aku ketahui akan dia, yang 25 tu. Atau tiada aku ketahui bahasanya Rasul.
Dan jika berkata ia, tiada, ada khilaf. Dia percaya, dia beriman, cuma dia tak tahu. Ni siapa ni? Nabi Allah, Nabi Adam ni, Nabi kan? Dia kata, Wallahualam. Dia orang Islam. Tapi dia tak tahu apa itu Rasul, apa itu Nabi. Wajib satu orang alim pergi situ mengajar mereka. Tapi kalau di kampung tu ada kesedaran, wajib mereka pergi cari belajar. Ikut dah silau lah. Tu sikit. Puan tak? Signal tak cukup. Puan. Signal tak cukup. Oh, signal tak cukup. Jadi ada dua keadaan. Satu, dia mencari ilmu. Yang kedua, seseorang yang mengetahui itu, dia mendatangi kaum. Faham ya? Dia mendatangi kaum, dia mengajari kaum. Satu, menyampaikan akan kamu. Ya? Pakai ni. Yang penting kita dalam ni tengok. Itu langkah dia. Itu syarat dia. Ya, itu dia. Dia dua keadaan. Satu, apabila kita ada kesedaran, kita rasa kita tak pandai, kita mencari. Ini yang berlaku kepada sahabat kampung. Carikan kami ini datang untuk nak bantu orang kampung, nak bagi pekerjaan. Mana dalam dua keadaan. Boleh kan? Satu, guru datang ke kampung-kampung. Satu, murid mencari. Yang penting kejahilan itu hilang. Kenapa? Memangnya berbahaya. Kalau dia tahu pula, Ada. orang yang tak tahu. Dia wajib tak murid Tahu. Kalau dia tahu. Ada dia rasa dia kesedaran orang kampung itu hidup dalam kejahilan. Dia alim lah. Ada maka dia bagi diutus kepada kaum itu untuk ajar kaum itu. Ya, disebut dalam Quran kan, wa ila adin akhahum, dia ada cara lah. Tabila main etik, main laser tabila lah. Dia ada cara dia. Orang kalau liar ni, dia tak boleh ganas. Dia kena umpan. Jadi menanya orang yang kerah-kerah ni, kita pakai metod lembut. Bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Dia tak boleh ya Latif. Ya Latif. Ya Latif. Ya Latif. Ya Latif. Ya Halim. Ya Halim. Ya Halim tu orang yang sangat-sangat penyabar. Bahasanya apa? Lambat marah. Jadi di antara segala nama Nabi Rasul sinilah alaihi wassalatu wassalam, pertamanya Adam alaihi salatu wassalam. Adam lah panjang Adam. Betul. Jadi ini memang logik lah. Ini saja teori je lah. Memang logik lah. Dia diturunkan di Bukit Sri Lanka. Saya juga buat hal tu. Satu dicampak ke Sri Lanka atau lama lah. Adam ni di Jeddah tu dipanggil Jeddah. Jeddah tu dipanggil nenda perempuan. Bahasa Arab Jeddah tu nenek perempuan. Aku pakai heran dia kata haram Jeddah tu. Maknanya dia tak faham sama ada ke haram Baitullah atau ke Jeddah. Kita ingat dia makai kita haram bubur. Nasiah bubur. Masuk ke sini dia masuk. Waktu dia pergi dadang atau dia pergi ke mata. Roh. Mana yang ada roh tu mata tu klip-klip penyakit. Tapi mesti 3 kali. Kali yang keempat kita katakan dia pergilah ambil medicine ke, pergilah zakat. Dia nampak bersapu lepas itu. 3 kali je. Terkena. Alhamdulillah. Bang penyakit tu. Masa tu nampak malaikat tak? Itu kalau sikap dalam Quran, dia nampak lah. Ketika itu, kamu nampak.
Di sini lah. Lepas tu nak taubat kan nak apa ke di sini. Nak taubat. Lepas tu dia mata pun ada. Tapi bila roh sampai sini gara-gara boleh lagi. Sebelum sampai ni buka telinga dia kepada Allah. Tapi kalau dia tidak asyik ingat duit, ingat hartanya, mungkin dia tepis. Dia bacakan la ilaha illallah. My mantan adalah Nuh, Nabi Nuh. Nabi yang umur panjang. Umur dia sebulan tafsir 1060 tahun pun. Alaihissalam. Dia berdakwah. Waktu bila datang beriman tak menerima apa, akhirnya Allah perintah buat kapal itu bagi Safinatun Nuh, kapal Nabi Nuh alaihissalam. Dan Nabi Nuh buat kapal atau bukit dan gunung. Kaum yang naik kapal tadi itu yang beriman. Dekat 80 lebih lah kata tafsir. Jadi sebelum nak naik tu bawalah sepasang burung sebayang, sepasang ayam sepasang, semua sepasang. Babi pun sepasang. Kau bawa lembu sepasang. Nabi Ibrahim kepada Namrud dan kaumnya diutus, dan Nabi Lut dan kaumnya, dan Nabi Ishak, Nabi Ismail, Nabi Yaqub, Nabi Ibrahim. Nama dia Israel, bukan Yaqub. Yaqub tu gelaran dia. Yaqub ni disebut dia lahir tu sepasang. Panggil apa? Kembar. Abang titik tu dia panggil Yahuda. Pengikut Yahuda jadi Yahudi. Itulah perancang utama untuk bunuh Nabi Yusuf alaihissalam. Lepas tu Bani Israel itu dari 12 lorong bawa Ismail ni ke Mekah. Separate kan. Daripada Mekah itu Nabi Ismail nak hajar di Mekah. Betul lah. Daripada Ismail itu datanglah ya sejuk wayak Arab apa semua tu datanglah keturunan Nabi SAW. Panggil Adnan apa semua tu, Adnan ni apa tu daripada Ismail. Itu panggil dia Hijr Ismail. Itu Yahudi, orang Yahudi bangga sangat tu. Salah satu orang Yahudi bangga, dia dua kata ulama. Pertama, Nabi yang dibawa ni Ibrahim tu bahasa Arab. Tiba-tiba yang ni bahasa Arab. Bahasa Arab kan menyeluruh. Bahasa Arab ni global. Betul tak? Alamiah. Bahasa Ibrani turunan Yahudi. Itu dia jahat tu bukan lagi pada sekarang, daripada zaman Nabi Yaqub kali. Adik dia boleh nak bunuh. Dia bunuh, dia pandai, dia tipu. Dia lomo baju tu. Dia kata apa? Dia kata, ini kami punya hamba lari. Lepas tu bila kami cari dia, dia terkejut. Tukar fakta. Dia terkejut. Sekarang kau belilah hamba kami. Dia ada pelajaran. Akhir sekali mereka mengadu. Terimalah barang pertukaran ni. Barang pertukaran ni barang rusuk lah. Tak ada nilai. Tapi Nabi saya kata apa? Kau datang. Mata pernah minta. Abang belikanlah tahun ni. Pernah jadi kahwin berapa tahun dah? 40. Haji belikan lama ni. Itu sama banyak Haji. Sekelong mah punya je. Macam info. Tapi yang tersirannya dia tak. Macam orang rumah lah. Dia pergi jumpa kawannya. Kak, cantik bunga orkid ni. Beli kat mana? Ini saya beli dekat kapal Helen lah. Dengan Datuk tu. Berdoa ni Allah cari. Masa dia sakit tu, anak bini semua lah. Anak bini cabut, orang cabut. Binatang-binatang mati, kerbau, kambing, semua mati. Habis tinggal dia seorang saja. Maknanya apa? Ini saja sembang lah. Maknanya kesihatan tu perlu ada lagi. Kesihatan, wang ringgit. Kalau kita tak sihat, duit tak ada, orang tak ada wang ringgit. Dalam doa kita minta sihat. Allahumma inni as'aluka
wassalama wal amna wal afiyah. Selalu minta kana sujud ujung ayat asal sehat walafiat. Itu penting. Jaga kesehatan jadi wajib lah. Jaga pemakanan, jaga itu, jaga ini. Kan dah sehat, semua sehat. Jaga kesehatan dia. Habis kan? Tak ada dua tu, sehat dan afiat. Ya. Beza dua. Lain. Afiat ni, sehat. Kalau sehat dia tak afiat. Apa? Sehat walafiat. Sehat dalam kita. Wal amna wasiha wassalama ada doa kan, salama wal amna wasiha wal afiyah. Dia punya kawan-kawan dia aman, selamat, sihat, afiat. Ini merangkum dan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi amin. Dan setengahnya daripada Anbiya Nabi Adam alaihi salam. Allah alam. Nabi Musa tu Nabi Musa? lepas Nabi ke baru. Nabi mana? Belum.